membina binaan-binaan di atas kubur. Sedangkan ia merupakan satu larangan daripada Nabi SAW. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertemu kita sekali lagi dalam DMM dari Meja Mufti yang bersiaran dari Komta Georgetown, Pulau Pinang. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, berkaitan dengan isu tanah kubur, ia merupakan tanah wakaf. Kedapatan ada segelintir dalam kalangan masyarakat yang seolah-olah menjadikan tanah wakaf itu sebagai milik peribadi dan juga milik keluarga. Lalu dibuat tembok, dibuat halangan untuk orang lain tidak dikebumikan di tempat tersebut, melainkan keluarga mereka sahaja. Ini satu perbuatan yang bercanggah dengan hukum Islam kerana mereka menjadikan seolah-olah tanah wakaf itu milik peribadi. Sedangkan tanah wakaf itu adalah milik umum untuk mendapat manfaat. Semua orang boleh dapat manfaat. Bukan mereka, sebab mereka tidak membeli tanah tersebut. Mereka tidak memiliki tanah tersebut. Maka dengan sebab itu, perbuatan yang seumpama ini dilarang. Apatah lagi kalau kita melihat ada yang di kalangan mereka yang membina binaan-binaan di atas kubur. Sedangkan ia merupakan satu larangan daripada Nabi SAW, bagaimana hadis dalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bagaimana Rasulullah SAW melarang daripada membuat binaan di atas kubur. Apatah lagi binaan yang berbentuk kekal, binaan daripada marmar, itu membazir, bukan sekadar ianya telah mengambil hak orang lain, telah mengambil hak orang lain dengan zalim, iaitu mengambil harta wakaf seolah menjadikan bahawa ia harta dirinya sendiri, dan juga ia melakukan pembaziran yang tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, masalah tanah kubur ini kadang-kadang ini yang berlaku. Maka dengan sebab itu, inisiatif yang dilakukan oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang adalah dengan mewujudkan tanah kubur berpusat. Supaya tidak lagi berlaku pertikaian, pergaduhan, nak tanam, nak kebumi di kalangan family sahaja dan akhirnya menjadikan tanah wakaf itu milik peribadi. Ini untuk mengekang perkara yang seumpama ini daripada terus berlaku. Maka apatah lagi dalam suasana tanah kubur yang semakin kurang, yang ada pada hari ini, yang kita kata bahawa tanah-tanah kubur itu yang berdekatan dengan rumah, yang berdekatan dengan masjid, qaryahnya, dia makin kurang. Maka dengan sebab itu, inisiatif Majlis Agama Islam di Pulau Pinang mewujudkan tanah kubur berpusat dengan keluasan yang lebih luas lagi untuk menempatkan mereka yang meninggal dunia di tempat tersebut. Cuma satu stigma pula yang berlaku, iaitu apabila ada di kalangan masyarakat yang masih lagi berfikir seolah-olahnya nak dikebumikan tak boleh jauh dari rumah, takut tak duduk dekat dengan family. Sebab apa? Sebab sebagaimana mereka atas dunia duduk dekat dengan family, mereka nak dikuburkan seumpama itu. Sedangkan ini tidak ada satu tuntutan pun dalam hukum syarak untuk mengkebumikan jenazah berhampiran dengan family masing-masing. Tidak. Di mana saja kita meninggal dunia, di situlah kita dikebumikan. Dan juga, walau di mana saja pun kita berada, jauh daripada family ketika mana dikebumikan, tetapi kalau kita matilah keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dapat bertemu dengan family kita di alam barzah nanti. Jadi ia bukanlah satu isu. Apatah lagi kalau kita lihat kubur berpusat ini juga berlaku pada zaman Nabi SAW, iaitu perkuburan Baqi' yang berada dekat dengan Masjid Nabawi, iaitu mana-mana sahabat yang meninggal akan dikebumikan di perkuburan Baqi' sebagai satu bentuk perkuburan berpusat di situ. Jadi ini bukanlah satu perkara yang kita kata janggal, bahkan ia merupakan satu perkara yang sudah pun wujud pada zaman Nabi SAW. Maka sepatutnya ia tidak menjadi isu. Sebab kadang-kadang melibatkan tanah kubur ini pelbagai isu yang timbul. Maka ia perlu diselesaikan kerana pertama sekali ia merupakan tanah wakaf. Jangan ada binaan-binaan di atasnya, dan janganlah kita mengharapkan mesti untuk mengkebumikan semua di dalam kawasan adik-beradik saja atau waris saja. Di mana saja kita meninggal, kita tak tahu bila kita akan mati, kita tak tahu di mana kita akan mati. Yang penting kita buat persiapan dan juga persediaan sebaik mungkin. Dan apabila kita dapat menerima konsep kubur berpusat itu, insya-Allah dia dapat menyelesaikan banyak masalah yang berkaitan tanah kubur, dan soal bergaduh takkan timbul lagi dah.
Soal berkelahi nak conquer tanah kubur pun takkan timbul lagi dah. Dan ia dapat banyak penyelesaian masalah. Dan yang pentingnya kita sesama orang yang masih hidup lagi, biarlah kita hidup dalam keadaan kasih sayang, dalam keadaan saling kasih mengasihi, rahmat merahmati di antara satu sama lain, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Kunu ibadallah ikhwana. Nabi SAW menasihatkan kepada kita untuk kita menjadi hamba Allah yang bersaudara. Persaudaraan itulah yang sangat penting. Jangan bergaduh soal isu tanah kubur ni. Sebaliknya, kita ikut peraturan yang diberikan, insya-Allah ianya mendatangkan masalah yang sangat banyak kepada masyarakat dalam isu tanah kubur ini. Mudah-mudahan isu ini dapat diselesaikan dan dapat dipahami. Kita ubah pemikiran kita untuk kita berfikir dengan cara Islam, bukan berfikir dengan cara sebagai seorang manusia yang hidup di atas dunia ni, tapi bila dah mati, cara fikir kita itu berubah, kerana alam barzakh adalah berbeza dengan alam dunia. Wallahu a'lam. Hingga kita bertemu di lain siaran, saya sudahi dulu dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.